merupakan seorang yang diberi kontrak untuk memenuhi, untuk dipenuhi bahagian tersebut. Jadi apakah yang boleh dilakukan guru pada masa kini dalam pada kesibukan nak memenuhi sukatan ataupun keperluan di sekolah, tuntutan di sekolah, apakah yang boleh mereka lakukan agar dapat memainkan peranan mereka sebagai guru yang sebenar? Saya rasa apa yang menjadi cabaran atau halangan kepada cikgu-cikgu zaman ini bukan hanya datang daripada kontrak yang ditandatangani oleh mereka itu, tapi juga datang daripada masyarakat dan perkembangan yang berlaku di kalangan masyarakat, di mana banyak faktor-faktor ini akan akhirnya ada dampaknya kepada gaya dan cara bagaimana guru itu cuba mengajar. Yang aneh buat saya, walaupun kontrak ini merupakan satu inovasi yang agak baru, zaman dulu tak ada kontrak, tapi zaman ini dah ada kontrak, kerja mana pun ada kontrak. Tapi yang aneh buat saya apabila saya membaca kontrak-kontrak yang diberikan kepada cikgu sekolah atau profesor ke universiti, kan selalu akan ditentukan, okey, ini kewajipan anda harus mengajar A, B, C, D, E, dan ini tugas-tugas anda, X, Y, Z, ini tugas anda. Tapi tak dinyatakan di kontrak itu bahawa anda seharusnya anda patut ada sifat keprihatinan atau kasih sayang dan untuk pelajar-pelajar anda. Itu tak disebut di kontrak. Itu aneh kan? Tak pernah disebut. Jadi saya rasa tekanan yang dihadapi oleh cikgu-cikgu ini luar biasa. Ramai orang yang melihat dari luar tak sedar bagaimana susahnya, beratnya bebannya yang dipikul oleh cikgu-cikgu, guru-guru, profesor dan lain-lain lagi. Yang paling berat buat saya adalah untuk cikgu-cikgu sekolah rendah. Kerana kanak-kanak ini satu, mereka di usia yang amat kritikal, masih muda, dan jadi harus dipantau daripada darjah 1 hingga darjah 6, dan saya rasa beban itu berat. Masalah yang dihadapi itu oleh guru atau oleh cikgu itu adalah beban ni ditambah lagi dengan kerja-kerja yang tak semestinya ada kena-mengena dengan proses mengajar. Iaitu sekarang tiap-tiap cikgu, tiap-tiap guru, tiap-tiap profesor bukan hanya seorang pengajar, tapi juga harusnya menjadi seorang manager, seorang pakai psikologi, seorang kaunselor, kadang-kadang driver pun nak kena, semua ni nak kena masuk. Jadi saya rasa di sini ada dua perkara. Yang pertamanya, bagaimanakah kita menangani masalah ini? Ini tergantung kepada tiap-tiap individu. Dan saya rasa ini juga tergantung kepada konteks masyarakatnya. Kalau kita hidup dalam konteks masyarakat di mana masyarakat umum menghargai cikgu, guru dan perguruan, saya rasa masyarakat itu dapat menyokong dan juga berkongsi beban yang dibawa, dipikul oleh guru-guru itu. Tapi kalau kita hidup dalam konteks masyarakat di mana perguruan itu dianggap satu fungsi yang fungsional aja, okey, penting ajar anak saya, ajar anak saya biar dia pas, mesti dapat A, kemudian masuk universiti, kemudian jadi kaya. Kalau itulah persepsi masyarakat, khususnya ibu bapa, jadi beban yang dikenakan kepada guru itu semakin beratlah, kan? Kerana kita ni kita terpaksa melakukan beberapa tugas serentak, dan oleh kerana itulah yang menyedihkan buat saya lihat di banyak tempat, banyak negara, begitu ramai cikgu dan guru meletak jawatan kerana masa diri mereka itu tak dihargai oleh masyarakat, tak dibantu oleh masyarakat, dan juga tak diberi dukungan oleh pihak pemerintah, di mana beban yang dikenakan itu adalah kerana telah ditentukan bahawa KPI ini penting, ranking kita penting, jadi sekolah kita mesti naik, universiti kita harus naik dari segi ranking dia. Jadi, tapi kalau begitu, siapa yang terpaksa memikul beban ni? Cikgu yang memikul bebannya. Jadi untuk kita yang masuk dalam bidang ini, saya rasa kita harus
mencari jalannya untuk bagaimana kita dapat melaksanakan semua tugas-tugas ini sebaik yang mungkin. Tapi B juga kita harus berdamping dengan masyarakat. Kita butuh bantuan dan sokongan daripada masyarakat umum. Dan oleh kerana itulah persepsi masyarakat tentang apakah itu pendidikan. Ini sangat penting ya. Pendidikan ini bukan setakat pergi ke sekolah untuk mendapat grade A atau mendapat ijazah ya. Ia merupakan satu proses yang akhirnya akan menentukan identiti makhluk tiap pelajar itu. Apakah ia akan menjadi manusia yang baik, yang prihatin, yang ada sifat kemanusiaan. Ini semua berlaku di sekolah. Ya. Ini berlaku di sekolah. Ini tak berlaku di rumah, ini tak berlaku di panggung wayang, atau ini tak berlaku di mall, ini berlaku di sekolah. Jadi kalau sekolah itu dianggap hanya satu tempat, ya, di kalangan banyak tempat-tempat yang lain, ya, sekolah dan mall itu berbeza. Ya. Apa yang kita belajar di sekolah, pendidikan yang kita dapat, itu adalah pendidikan, pelajaran dan teladan yang akhirnya akan membentuk watak kita. Jadi saya harap ya masyarakat umum ya dan khususnya golongan elit politik juga memahami bahawa perguruan ini merupakan satu yang sangat penting dan harus dipelihara ya dan diberi ya sokongan yang sepatutnya. Dan oleh kerana itulah walaupun kita semua kenal kan bagaimana susahnya menjadi guru zaman ini ya. Apalagi tiap-tiap kali ada inovasi teknologi yang baru, kita pun nak kena belajar. Ada app baru, kita pun nak kena belajar. Ada komputer baru, kita pun nak kena belajar. Kerana kita nak kena ya mengikut arus zaman pada waktu itu. Yang anehnya adalah campur tangan dalam proses pendidikan ini datangnya dari banyak pihak. Termasuklah ibu bapa yang mengharap semua anak-anak mereka ni akan berjaya dengan cemerlang. Jadi semua ibu bapa nak anaknya mendapat grade A+. Tapi juga datang daripada golongan yang mentadbir ya, pentadbir yang menentukanlah hala tuju polisi, pendidikan negara dan lain-lain lagi. Jadi perlumbaan untuk ranking dan status itu telah menjadi satu yang sangat penting. Apabila saya menjadi guru ya 32 tahun dulu ya, ranking itu tak dianggap penting, malah tak ada ranking pada waktu itu ya. Jadi ini merupakan satu inovasi yang baru. Dan tiba-tiba oleh kerana ada sistem ranking ini, semua negara nak sekolah-sekolah mereka, college-college mereka dan universiti mereka juga naik dalam ranking ini. Nah, ini menjadi beban untuk guru ya. Kerana ini bermakna bahawa apabila kita cuba mengajar, kita mendapat tekanan dari luar di mana kita diminta ya untuk melaksanakan tugas-tugas yang lainnya yang untuk demi nama kecemerlangan institusi kita. Tapi kalau kita pergi ke hospital ya, tak ada siapa pun yang akan masuk dalam ward ya dan kata kepada doktor jangan bedah kat saya tu, bedah kat sini. Ya tak ada orang berani ya menegur doktor apabila doktor menjalankan tugasnya. Kalau kita naik kapal terbang, tak ada siapa yang masuk ya dan cuba mengajar pilot ya bagaimana jangan terbang ke sini, terbang ke sana. Tak ada. Tapi dalam perguruan ya, semua orang nak masuk campur. Semua orang nak masuk campur dan semua orang pun nak minta. Saya nak minta ni, nak minta tu, nak minta. Okey, jaga anak saya, bagi makan anak saya, didik anak saya nak anak saya jadi ABC. Ini semua menjadi beban guru. Jadi inilah punca masalahnya di mana guru itu dianggap sebagai seakan makhluk luar biasa yang mempunyai kuasa superhero ya, dapat melakukan semuanya. Jadi kita dapat mengajar, kita dapat membimbing, mendidik, tapi pada saat yang sama proses mengajar itu yang sepatutnya dilaksanakan oleh kita yang mengajar itu, kita tidak diberi kebebasan untuk mengajar. Ya, dan kita diberi tugas-tugas yang lain. Ya, jadi kuota, KPI dan lain-lain lagi. Inilah saya rasa yang menghantui ya, begitu ramai guru pada zaman ini, dan saya rasa inilah akhirnya akan menentukan apakah perguruan ini akan kekal sebagai satu career, satu profession yang menarik untuk anak-anak muda. Kerana apabila
anak-anak kita di sekolah melihat bagaimana cikgunya diseksa, mungkin mereka pun akan fikir, kalau saya besar nanti saya tak mau jadi cikgu lah, kerana saya tengok cikgu saya sendiri pun dah begitu stres dan beban yang begitu berat, siapa nak menjadi cikgu? Ini yang saya khawatir. Kerana tarikan ya, zaman dulu orang nak menjadi cikgu kerana perguruan itu dianggap satu yang bagus, yang baik, ya. It's a good option, ya. It's an ethical option, ya, bermakna, ada nilainya masyarakat. Tapi kalau guru itu tidak dianggap sebagai individu yang penting atau yang bernilai, jadi siapa nak jadi guru, kan? Jadi inilah ya dilema saya rasa yang dihadapi bukan oleh cikgu-cikgu di sini, tapi di seluruh dunia. Kita lihat di Eropah ada beberapa negara di mana kekurangan guru itulah menjadi satu krisis nasional, ya, kerana tak ada siapa nak jadi guru dah. Dan apalagi zaman ini di mana wujud pula suara-suara yang menyatakan bahawa kita tak perlu guru, apps pun boleh mengajar, ya, kita boleh menggunakan AI untuk mengajar. Kalau itu berlaku, jadi maknanya proses pendidikan di sekolah itu telah langsung berubahlah menjadi satu yang saya sendiri tak kenal.